Hey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi ke channel YouTube Azman Azman. So hari ni aku nak bawa korang setelah sekian lama aku tak makan ayam penyet. Kedai yang aku pergi ni terletak di Metro Point. So ini dia punya ayam penyet. Sekali dengan bahan-bahan dia lain macam tempe, tauhu dan sebagainya lah. And of course dia bagi sup kosong sekali. And aku beli ni set dengan teh ais. So aku nak try dia punya sup dulu. Habis tumpah. So sup dia I would say okay. Dia tak adalah sup kosong yang macam kau minum air masak tu. Dia adalah letak orang kata seasoning. And ni dia punya tempe. Aku nak try dengan dia punya sambal. And bila aku makan tu okay lah. Tempe dia not to my preference. Sebab aku suka tempe aku lebih garing. Tapi yang ni dia okay. Cuma dia tak crunchy enough. Tapi okay lah. Okay, tauhu pun pada aku okay lah. Boleh lah. Sebab dia ada that crispy texture. Cuma biasa je. Dia tak adalah macam... Yelah, tak ada yang wow sangat lah. So, okay lah. Okay, so sekarang aku nak try dia punya ayam. Aku ambil sekali dengan dia punya sayur yang dia bagi tu. Okay, so aku nak try dia punya ayam dulu. And bila aku makan ayam dia okay. A bit kering sebenarnya. Maybe sebab bahagian yang dia bagi tu adalah bahagian isi. So dia agak kering. Tapi bila aku makan dengan dia punya nasi, sup, sambal, lepas tu dengan sayur yang dia bagi tu, sayur sawi kot saya aku. Bila makan tu, orang kata dia punya combination tu pada aku just nice lah. Okay, dia basically dia bagi rasa that, orang kata that refreshing punya rasa tau. Sambal dengan sup dia tu. Okay, kombinasi rasa dia tu okay. Sambal dia just nice, pedas tak pedas. And basically bagilah rasa makan comfort food tu. Okay guys, so untuk kedai ayam penyet, to be more specific, kedai ayam penyet dekat Metro Point tu, aku boleh cakap macam ni lah. Okay, ayam penyet ni sebenarnya sebelum bertapaknya ayam gepuk, okay, sebelum viralnya ayam gepuk di Malaysia ni, ada benda lain yang viral dulu sebelum ayam gepuk, which is ayam penyet. So ayam penyet ni pun, maksudnya even masa aku zaman sekolah dulu pun aku selalu makan ayam penyet instead of ayam gepuk. Masa tu aku rasa tak ada lagi kot ayam gepuk. Dia macam, bila aku makan ayam penyet ni, okay, setelah sekian lama aku tak makan, dan aku, kalau orang yang dah lama follow aku tahulah, aku punya favourite makanan kalau daripada Indonesia sekarang, of course, ayam gepuk. And to be more specific, ayam gepuk Pak Gembus. So bila aku dah lama tak makan ayam penyet, aku selalu makan ayam gepuk, dan aku ada aku punya favourite. Dan bila aku patah balik, aku makan balik ayam penyet ni, first dia bagi that nostalgic value lah basically. Rasalah nostalgic tu kan. Sebab aku dah biasa makan sebelum ni. And then dia instead of macam ayam gepuk ni dia macam lebih kepada macam nak mencabar diri kau makan benda yang pedas tapi dalam sama sedap kan. Ayam penyet ni dia bagi that, orang kata, that comfort feeling tau. So basically dia ni lebih orang kata lebih berfungsi sebagai comfort food. So maksudnya kalau kau tengah rasa tak selesa apa, kau nak cari ayam penyet untuk rasa that comfort, macam tu. So dia lebih sesuai untuk jadikan comfort food lah. Sebab apa? Aku rasa maybe sebab kehadiran sup kosong untuk dalam dish tu. So benda tu membantulah. Macam kau makan, yelah, macam kau makan nasi hidang, kau tu ada sup macam tu lah rasa dia. So dia sebab nasi penyet dengan nasi ayam gepuk, nasi ayam penyet dengan nasi ayam gepuk ni beza dia banyak juga. For example macam sambal dia, ayam penyet tak kalau ayam gepuk dia ada tambahan sos kacang gajus, kuah kacang gajus, while ayam penyet tak ada. Lepas tu dari segi dia punya macam bahan-bahan, macam ayam penyet ada juga tempe tauhu macam ayam gepuk, tapi ayam penyet dia akan bagi sayur macam sayur sawi, sayur tu sekali. While ayam gepuk dia akan bagi sayur kobis putih tu kan. And then dari segi cara masak ayam pun aku tengok a bit berbeza. Ayam penyet ni dia lebih goreng macam goreng kunyit, goreng biasa je tu, lepas tu just letak kriuk tu. While ayam gepuk ni kau ada pilihan untuk ambil ayam crispy dan sebagainya. So itu pun dah berbeza. And then dihidangkan dengan, ayam penyet dihidangkan dengan sup, while ayam gepuk dihidangkan dengan kicap manis. So memang sangat-sangat berbeza. So aku rasa it's not fair untuk orang kata untuk bandingkan dua ni. Tapi kalau aku kena pilih juga, I would say I still will go with ayam gepuk lah. Maybe sebab kehadiran kicap manis tu dia bagi that extra flavour, dan dia bagi rasa lebih bomb lah kan, bila campur semua tu. While ayam penyet ni macam aku cakap, dia bagi that comfort feeling. So macam kalau kau tengah tak sihat ke, tengah rasa tak selesa ke,
ayam penyet ni kau boleh makan. Instead of kau just pergi makan nasi ayam biasa pun, ayam penyet ni pun kau boleh consider lah. Cerita macam tu. So, and untuk specifically untuk kedai yang dekat Metro Point ni, I would say just nice. Sedap. And dengan harga yang berpatutan, dengan harga dalam RM13 sekali dengan air. So, worth it lah. I would give a rating of 8.5 untuk kedai ayam penyet Metro Point. So, itu saja untuk kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.